Saya Mimi. Hai, saya Mus. Dan ini adalah rakan-rakan kami. Menyebut dan menulis waktu. Hai, apa khabar, Mus? Hai Mimi. Hai Lily. Baiklah, apa yang awak termenungkan tu? Tak lama lagi adalah hari ulang tahun kelahiran Rino. Saya ni bingunglah ingin berikan Rino hadiah apa nanti. Mungkin awak boleh hadiahkan pada Reno sesuatu yang awak buat sendiri. Contohnya? Kraft tangan. Ya, betul tu Lily. Hadiahkan dia kraft tangan jam. Itu idea yang sangat bagus, Lily. Mari kita cari bahan-bahannya. Kamu memerlukan pinggan kertas, manila card, paku payung dan juga... Angka 1 hingga 12. Apa kata mari kita sediakan bahan-bahan di rumah saya? Siap. Yeay! Mus, cepatlah buat. Tak sabar nak tengok hasilnya. Mus, kenapa dengan awak pula? Sebelum ni, saya hanya gunakan jam digital. Tapi sekarang ni, kita nak buat jam analog pula. Jadi, apa masalahnya? Sebenarnya Mimi, saya ni tidak tahu menyebut dan menulis waktu mengikut jam analog ni. Hah? Tak apa, kami boleh bantu awak. Ya ke Mimi? Yeay! Tapi, awak kena belanja kami berdua lollipop tau. Mari kita mulakan. Sekarang, seperti yang kita nampak, pinggan ni bentuk apa? Bulat. Lukiskan garis lurus menegak di tengah-tengah bulatan pinggan seperti ini. Dan lukiskan satu lagi garis lurus melintang seperti ini. Bagus, Mus. Sekarang, kita susun pula nombor-nombor ini ke dalam bulatan. Kita letakkan nombor 12 di atas sini. Kemudian, nombor 6 di bawah. Nombor 3 di sebelah sini dan nombor 9 di sebelah sini. Seterusnya, nombor 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 dan 11. Yeay! Jam kita dah pun siap. Belum lagi lah, Mus. Awak tertinggal sesuatu yang penting. Lah, saya terlupa jarumnya. Ya, jangan lupa jarum pendek dan jarum panjang. Lekatkan jarum pendek untuk menunjukkan masa jam dan jarum panjang untuk menunjukkan masa minit. Barulah lengkap. Wah, cantiknya jam ni. Saya tak tahu pula dari bahan-bahan buangan kita boleh hasilkan satu jam yang cantik. Terima kasih banyak Mimi dan Lily. Pukul berapa sekarang? Bosannya. Iyalah, bosan sangat. Mari kita main teka-teki. Teka-teki mengenai apa? Pukul berapa sekarang? Pasti seronok. Saya nak jadi pengadil. Baiklah, mari kita bermain. Pukul berapa sekarang? Sekarang pukul 2. Pukul berapa sekarang? Sekarang pukul 5.
Pukul berapa sekarang? Saya nak jawab. Sekarang pukul 7. Apabila jarum panjang berada tepat pada nombor 12, kita menyatakan masa dengan melihat jarum pendek. Jarum pendek berada di nombor 7. Jadi, sekarang pukul 7. Faham tu, Mus? Markah diberikan kepada Mimi. Sekarang pukul berapa? Jarum panjang ada di nombor 12. Jarum pendek ada di nombor 9. Maknanya sekarang pukul 9. Bagus! Sekarang pukul berapa? Pukul 12. Betul. Sekali lagi ya. Pukul berapa sekarang? Sekarang ni pukul 4. Dah pandai pun awak menyatakan waktu. Yeay! Pemenangnya adalah Mimi. Yeay! Saya rasa seronok. Mari menari. Baiklah, saya tunjukkan pukul 1. Saya tunjuk pukul 2. Saya tunjuk pukul 3. Saya tunjuk pukul 4. Saya tunjuk pukul 5. Saya tunjuk pukul 6. Saya tunjuk pukul 7. Saya tunjuk pukul 8. Saya tunjuk pukul 9. Saya tunjuk pukul 10. Saya tunjuk pukul 11. Saya tunjuk pukul 12. Woohoo! Setengah jam dan 1/4 jam. Saya tak fahamlah tajuk ni. Alamak, saya dah lapar. Awak nak makan kek? Nak? Tentu sedap. Saya nak makan setengah kek strawberry ini. Sedap. Saya nak makan 1/4 kek coklat ini. Sedapnya. Tadi saya makan setengah kek strawberry. Dan awak makan 1/4 atau suku kek coklat. Suku? Ya, 1/4 dengan suku itu samalah maksudnya. Oh, begitu ke? Kalau dah faham, biar saya uji awak dengan menggunakan muka jam. Apabila jarum panjang bergerak dari 12 ke 3, jarum panjang bergerak berapa jam? Tadi, awak makan 1/4 atau suku kek coklat kan? Ya. Apa pula kena mengena dengan Baik. jam ni? Apabila jarum panjang berada di nombor 3, kita sebut 1/4 jam atau suku jam. Oh, begitu ya. Sekarang, bagaimana pula apabila jarum panjang bergerak dari nombor 12 hingga sampai di nombor 6 di muka jam? Tadi awak makan setengah kek strawberry. Jadi, kita sebut ini sebagai setengah jam. Betul? Betul! Pukul berapa sekarang? Pukul 5. Kalau jarum panjang bergerak ke nombor 3, pukul berapa sekarang? Tadi awak kata suku jam. Ya, jadi sekarang pukul 5 suku. Oh, jadi begitu ya. Ya, tak susah kan? Pukul berapa sekarang?
jarum pendek baru melepasi nombor 8. Dan jarum panjang pula menunjukkan setengah jam. Jadi, sekarang ni pukul 8.30. Wah, hebat! Kita juga boleh tulis masanya sebagai 8.30 minit. 30 minit di sini mewakili setengah jam. Jom cuba lagi. Pukul berapa sekarang? Jarum pendek baru melepasi nombor 12. Dan jarum panjang pula menunjukkan suku jam. Jadi, sekarang ini pukul 12 suku lah. Wah, nampaknya awak dah pandai menyatakan masa. Jom kita bersenam aerobik bersama. Sedia? Baiklah, sekarang ini saya akan tunjukkan pukul 1 suku. Sekarang pukul 3.30. Sekarang pukul 10.30. Sekarang pukul 7 suku. Sekarang pukul 2 suku. Mari kita keluar bermain. Idea yang bagus. Tunggu. Kena tutup tirai dulu.